Kuih siku babi tu memang susah nak dapat. Kena pergi awal dan beratur. Lambat sikit, habis dah. Saya tengok ayah suka makan. Saya pergi awal juga. Anak perempuan memang lebih teliti. Anak lelaki tu macam kulit. Anak perempuan tu isi. Kalau dah tua, kena harap anak perempuan. Kata saya ni, pemulihan saya ni memang cepat. Kali ni, saya betul-betul faham. Apa maksud tangan ajaib? Terima kasih banyak-banyak pada Dr. Su. Saya dah ucap terima kasih. Dia cakap itu tugas dia sebagai doktor. Tak perlu ucap terima kasih. Okap terima kasih je tak kakap, kina tunjuk dengan perbuatan. Barulah bermakna. Ya. Saya nak tunjuk apa. Kuih siku babi ni. Dengan poni. Dia tengah kerja, kita pergi ganggu. Masa makan tengah hari, doktor pun kena makan kan? Dia jarang dapat makan macam ni. Betul, betul. Ayah pulih cepat ni. Semua berkat Dr. Hu. You geng, dengar cakap ayah, cepat hantar. Ya. Pergilah. Tak payah. Apa tak payah, tengoklah kau ni. Amble and I. Okey, saya teman kau. Saya pergi je lah. Tak apa, tunjuk hormat, pakai baju. Okey, jalan hati-hati. Ayah, jalan hei-tai. Okey. Ayah, pakai baju dulu. Tukar baju ayah, jalan hati-hati ayah. Masuk sistem, Dr. Hu King Feng, Jawatan Timbalan Pengarah Perubatan. Seterusnya, Rong Yohir. Datang. Sebelum ni ada buat apa-apa pemeriksaan? Ada buat ujian. Kita duduk sini, tunggu sekejap. Okey. No, 12. Datang. Kalau tak, kita balik dulu. Tunggu. Sudah datang, tunggu lagi sekejap. Saya nak ambil air untuk kau. Okey. Okey, saya buat. Okey. Enam. Enam belas dah 6. 6. Tengah. Pak Cik Guan, Kapten Guan, Dr. Su minta masuk. Mari. Dr. Su. Ada apa-apa tak selesa? Tak ada. Dr. Su yang buat pembedahan. Baik. Itu. Cakap je lah, itu. Ayah nak bagi kau makan. Itu. Apa itu? Itu kakak dia, Duoyun. Hari ni pergi. Beli kuih siku babi dari Tian Fuju. Tengok kau lama tak minum air. Minum air sikit. Cakap banyak, ya. Terima kasih. 3. Pekerja mencuci pinggan. 5-4. Jurawang, rekan sebaya. Kaki tangan Adakah Catherine. anda memandu 5-6. kereta dalam Mastir talian? susu kedelai. Ya, 8 tanpa anda dan pengalaman. anda Jurawang juga. selepas latihan. 5 kaki tangan Catherine. Saya 5 juga. mastir susu kedelai. 8 kaki tangan Bagaimana Catherine anda selepas latihan. tahu? 5-6. Tempat Mastir letak susu kedelai. kenderaan 8 ini tidak dimatikan. Berapa banyak minyak yang boleh saya beli roti? Mari ketepikan ini. Setiap hari anda mendalam dan cetik, terus memecut. Wang gas ini lebih banyak, bukan? Kami memandu 8 jam dari pagi hingga malam hari ini. Hanya memperoleh beberapa ratus dolar. Buat perbelanjaan gas dan makanan. Wang ini untuk Sensia platform. Berapa banyak yang tinggal di tangan kami? Sudahkah anda mengira akaun ini? Adakah begitu serius? Tidak begitu serius. Buat pengiraan yang baik, saya akan membuat pesanan lagi. Saya pergi, membeli makanan terlebih dahulu. Selamat tinggal. 5 pinggan dan 1 sop tidak mencukupi. Cukup. Tidak ada meja kopi yang boleh diletakkan. Mengapa ia begitu kaya dengan hanya makan makanan ringan? Tidak terlalu kaya. Betapa baiknya Dr. Su. Kemahiran perubatan yang tinggi, etika perubatan Saya yang tidak baik, mempunyai udara sama sekali, saya saya rasa. mempunyai puisi dan buku. Ia seperti Dr. Su.
Setakat ini, saya masih menyokong Sunsi Obai. Ibu mencemuh. Tidak mungkin Sunsi Obai. Skim anak kecil. Bolehkah dia membandingkan dengan Dr. Su? Yuking mesti membawanya kembali kepada ayah saya. Anda tidak boleh mengatakan menantu yang boleh dipercayai. Saya tidak mempunyai kemampuan dan masih berada di salah satu Bagaimana jaringan. dengan Dr. Su? Belum ke bilik operasi. Datang. Uncle Guan, Mak Cik Liu. Dr. Su, awak di sini. Maaf kerana membuat anda menunggu lama. Lapar. Saya baru sahaja melihat nota yang anda tinggalkan selepas operasi. Saya datang ke sini. Anda lihat, saya tidak makan tengah hari pada pukul 7 malam. Terlalu keras. Kakak Yuking membeli sop itik lama. Kami mengucapkan terima kasih kerana menyelamatkan saya ini. Kehidupan lelaki tua itu. Uncle Guan, awak sangat sopan. Inilah yang harus saya lakukan kali ini. Hormat lebih baik daripada nasib. Jangan bawa barang lagi. Baik. Cepat makan. Hei saya. Baiklah, saya akan datang tidak lama lagi. Pesakit dengan mejanin di Jabatan Kecemasan memerlukan pembedahan. Saya akan makan lagi. Bolehkah Anda melihat ini? Untuk makan. Dia baru sahaja pergi. Ya. Itu. Kita tidak boleh berdiri di sini. Jika tidak, izinkan saya menulis nota. Baik. Ini. A4L. Bubur Beijing. Tanpa bubur. Kedai kami telah membasmi produk tandas dalaman dengan manual dan membuka tandas dalaman dan membuka tandas dalaman dan membuka pekerja roti. Duduk dan naik dua. Pekerja Terima kasih Uncle Guan, terima kasih Liu, terima kasih kakak. Kapten Guan juga terima kasih. Bukan kita tetamu. Juruang, 5 kaki tangan Catherine. Cepat dan 5-6. duduk untuk makan Master malam. susu. Baiklah, Uncle Guan, Bibi Liu, duduk. Baik. Betapa sopan anda benar-benar mematuhi peraturan. Bukan begitu. Saya tidak makan siku sos pada tengah hari. Mari makan lebih banyak sekarang. Yuking. Cepat dan ambil makanan untuk Dr. Su. Daging lembu ini sangat sedap. Ini adalah larian khas kakak saya. Potongan rambut ini juga bagus. Terima kasih. Dan siku ini. Ke siku. Makan. Baiklah, saya makan. Cepat makan. Anda makan juga, Anda semua makan. Makan, Anda makan. Dat ang gahala, Anda dat ang gahala. Anda selalu melihat bagaimana mereka makan. Saya tidak makan tengah hari sepet. Makan. Suami. Baby, kenapa awak begitu awal? Anda tidak mengantuk. Adakah Anda merindui saya? Mencium satu. Apa yang anda lihat sendiri? Apa yang berlaku pada pukul 4? Bercakap mengenai penghantaran kereta dalam talian pada pukul 5. Cepat dan kemas. Saya akan terlambat. Saya terlupa. Tidak, baby. Awak dengar saya. Saya terlalu mengantuk. Saya keletihan memandu. Tidak selamat. Jeleh, sekarang anda pergi mencuci muka. Bangun dan pergi dengan cepat. Baby, saya terlalu mengantuk. Saya mahu memeluk istri saya. Peluk isteri. Jangan bosan dengan saya. Cepat dan berkemas dan pergi. Jika tidak, saya akan diadukan lagi. Pergi. Saya suka mengundi. Saya tidak boleh terlalu mengantuk. Terlalu mengantuk. Jeleh. Tidak tahan Jen. Jeleh. Betul terlalu mengantuk. Bangun. Anda akan datang. Cepat di sini. Pengerusi, sila sarapan. Di mana Lily? Belum bermula. Ya Tuhan, sungguh. Hanya beberapa hari ini, saya tidak boleh bangun di atas katil. Ini sedap dan malas. Saya tidak mahu makan lagi. Anak lelaki yang miskin dan anak perempuan yang kaya. Saya tidak pernah menderita sejak saya kecil. Tidak ada cita-cita sama sekali. Tetapi ini kembali. Gadis kaya kami tidak mempunyai tempat yang baik untuk pergi. Saya memilih telur bayi yang tidak mampu jatuh.
Baby mendengar nasihat ibu. Anda memberi perhatian. Adakah keadaan yang lebih baik? Beri dia kepada ibu seawal mungkin. Apakah keadaan yang baik? Saya rasa keadaannya baik jika ada saya di hati saya. Mereka yang mempunyai wang untuk menghabiskan dan tinggal di rumah adalah palsu setiap hari. Bolehkah saya gembira? Saya lebih suka duduk di basikal dan ketawa. Jangan duduk di BMW dan menangis. Yang mengatakan duduk di BMW. Saya terpaksa menangis. Duduk di basikal, menangis. Berhati-hati dengan Anda dengan basikal. Saya tidak takut jatuh untuk mencari yang berfikiran tunggal. Skim kebahagiaan. Adakah Anda tidak sabar? Tidak mahu ini, tidak mahu apa-apa. Pada akhirnya, tidak ada yang hilang. Adakah Anda tahu? Baiklah, ibu makan dan makan. Makan. Bukankah mudah untuk membuka kereta dalam talian? Itu juga sangat letih. Okey, dia mesti biasa dengan jalan raya. Beri Jenli sedikit masa. Biarkan dia menyesuaikan diri. Ibu bapa. Jangan risau, Jenli untuk saya. Akan bekerja keras. Baiklah, Anda boleh makan lebih banyak pada waktu pagi. Saya keluar bekerja. Anda tidak makan, bukan ini. Apa jenis ubat yang diberikan Guan Zenli kepadanya? Mengapa Anda tidak bercakap? Ambil basikal yang rosak sebagai harta karun. Gadis yang baik seperti saya menjadi stesen kitar semula sampah. Baiklah, saya tidak boleh memakannya lagi. Duduk dan jangan buang. Anda makan lebih banyak telur. Ayah. Anda tidak membuat sarapan. Selesai. Kita semua selesai makan. Melihat Anda begitu letih ketika keluar dari kereta, saya tidak tahan untuk membangunkan Anda dan tidak tahu. Bilakah Anda boleh bangun? Saya fikir Anda akan tidur. Saya makan tengah hari, jadi saya tidak menyimpannya untuk Anda. Kemudian saya keluar dari kereta. Saya makan di luar. Saya lapar dan minum angin barat laut. Apa yang Anda lihat? Anda menutup tingkap. Tuan, jika Anda mahu muntah, beritahu saya. Saya akan berhenti di tepi jalan untuk Anda. Jangan. Mengapa Anda minum begitu banyak di siang hari? Saya tidak muntah di dalam kereta, cepat dan memandu. Bukannya saya melihat apa yang harus dilihat untuk memandu kereta Anda. $6,658 Anda telah disekat. Bolehkah Anda memberi saya lebih cepat? Mempercepat. Bukan Tuan, had laju di sini. Saya tidak dapat memecut ini. Anda lihat, semua kereta lain masuk. Saya katakan adakah Anda akan memandu? Saudara, jika Anda tidak boleh memandu, saya akan memandu. Saya mesti menjaga kereta dengan selamat. Saya tidak boleh terlalu dekat. Izinkan saya mengatakannya lagi. Adakah saya tergesa-gesa untuk memahami? UPST. Bolehkah Anda cepat? Cepat? Berapa kali saya mengatakannya, saya cemas. Apa yang berlaku kepada Anda? Mengapa Anda begitu lambat? Bolehkah Anda melakukannya? Mengapa Anda tidak menarik kereta? Kilyar dari kereta. Saya menghabiskan wang. Percaya atau tidak, saya mengadu bahawa Anda kembali kepada saya. Apa yang awak akan keluar dari kereta? Percaya atau tidak, saya melaporkan Anda. Jangan tarik, turun. Jangan tarik saya. Turun, perkia atau tidak, saya memanggil polis. Datang, Anda melaporkan, Anda masih mempunyai alasan, Anda begitu sepet. Kereta siapa yang minum? Saya tidak minum, dia minum pakcik polis. Saya tidak memandu, apa masalahnya? Ini pakcik polis. Bukan abang polis, lelaki ini akan mabuk. Memaksa saya menyalip, memaksa saya mempercepat, dan membiarkan saya memukul saya. Oleh ITU, saya tidak dapat menaikannya, jadi saya menghentikan kereta di sini. Saya tidak mempunyai IW, dia memukul saya terlebih dahulu. Jangan bercakap Saya omong akan kosong. menuntut dia, awak boleh bertenang. Anda salah mengganggu pemandu TW. Anda salah bersikap kasar terhadap penumpang.
Sama ada perdamaian sekarang tidak dan tidak semestinya tidak dapat berdamai. Dia memukul Tuhan, Anda memukul Tuhan, atau saya mengambil kes ini, atau saya mengambil kes Pergi ini, ke tulis Cina, atau saya 110 mengambil kes untuk ini. menangani penyelesaian Anda sendiri. Bolehkah saya pergi sekarang? Tunggu sebentar. 3 mata dipotong dan denda 200 yuan. Saudara, kereta saya diparkir di saya untuk keselamatan. Dia terus mengganggu saya. Tidak. Anda harus mendidik dan mendidik orang seperti Tewe. Diam. Anda. Tidak kira seber pamendesak Anda. Anda mesti memetuai peraturan lalu lintas. Balik dan bayar denda. Cepat dan pindahkan kereta. Selamat tinggal Pak Cik Polis. Anak itu memberi Anda satu perkataan. Anak itu memberi Anda. Anak itu memberi Anda. Tidakkah Anda mabuk ketika ini? Anda boleh bertindak. Pergi kepada Anda. Tandakan butang untuk menghidupkan butang skrin raja untuk dibuka. Perjanjian sudah siap. Ada masa pada waktu malam. Masuk ke apartmen pakar. Barisan. Adakah Anda menghadapi masalah dengan saya? Beratur untuk menyusahkan saya. 4 yuan. Ini adalah mengikut mesyuarat keluarga yang terakhir. Saya mencari perjanjian yang dibuat oleh peguam. Anda boleh melihat tanda tangan jika anda tidak mempunyai masalah. G. Bagaimana keadaan kereta baru-baru ini? Guan Yuking, Anda hanya mahu membetulkan saya dengan sengaja. Ya, betul. Apa yang salah? Adakah Anda tahu betapa sukarnya memandu kereta dalam talian? Saya akan bangkan pada pukul 3 pagi setiap hari. Di dalam kereta yang rosak, sarang saya sepanjang hari. Saya mengalami sakit belakang dan sakit belakang. Tidakkah Anda tahu? Saya akan memberitahu Anda. Saya tidak dapat menjana banyak wang dengan knife. Saya minrek penampang ITU. Semua seperti bapa saudara. Saya tidak dapat menjana wang, saya mendapat banyak kemarahan. Anda masih mati. Beritahu saya wang. Anda mahu hidup saya tidak boleh melakukannya. Adakah Anda fikir saya sudah mati? Adakah anda biasa menjadi tuan muda? Anda fikir menjana wang sangat mudah. Jangan beritahu saya kata-kata sejauh ini. Anda miniki pasawat besar setiap hari. Makan dan minum, seseorang memberitahu Anda apa yang Anda tahu. Adakah Anda tahu dosa saya? Anda tidak tahu apa-apa. Anda tidak merasa letih untuk terbang. Jangan letih, cubalah. Anda mahu memandu kereta dalam talian ini, bukan? Sekarang anda tidak boleh menanggung penderitaan ini lagi. Anda mengembalikan kereta kepada saya, anda tidak perlu menandatangani perjanjian ini. Ibu bapa berpindah ke rumah lama. Potong kembali ke keadaan asal. Betapa selesa. Guan Yuking, Anda benar-benar cukup untuk meracuni Anda. Saya tahu sejak awal perjumpaan keluarga. Anda hanya meletakkan penutup untuk saya menggerudi Anda. Tendang saya dari rumah Guan tanpa mengeluarkan sesen pun. Anda masih berpura-pura menjadi orang baik di luar, bukan? Saya. Adakah anda sudah selesai? UCA. Adakah anda orang yang ingin memandu kereta dalam talian? Ya, APA yang berlaku. Apa yang salah? Saya telah memberitahu anda banyak kali dalam hidup anda. Anda bertanggungjawab. Tidak ada yang mahu menolong anda seumur hidup. Tidakkah Anda hanya mahu melihat jenaka saya? Baiklah, saya akan menunjukkan kepada Anda hari ini. Apa kau buat? C. Apa kau buat? Turunlah kau Guan Zhenli, turunlah. C. Pak Cik Mak Cik tolong beri pendapat. Mari semua tengok. Guan Zhenli, kau tak ada kerja ke turun mari. Tulis surat pengakuan. Kalau begitu berdiri sajalah. Kakak kandungku paksa aku tak boleh kahwin. Hidup ini tak boleh diteruskan lagi. Lebih baik aku terjun mati sajalah. Guan Zhenli, aku nasihatkan kau. Cepat putus dengan Lidi, jangan halang gadis baik. Kalau tak ada apa, turunlah. Kau ingat aku main-main dengan kau ke? Aku beritahu kau kalau kau terus paksa aku betul-betul terjun, kau percaya tak? Terjunlah mesyuarat keluarga. Kakak kandung bunuh adik kandung.
Aku cakap nanti aku tengok macam mana kau hidup. Ayah pasti tak akan maafkan kau, aku beritahu kau. Aku cakap kau sebelum kau terjun fikir baik-baik. Kepala ke bawah atau kaki ke bawah, jangan mati buruk sangat. You see. Ya Tuhan. Mengapa kau uji aku? Guan Yu King. Guan Yu King, kau balik sini, balik sini. Aku belum habis cakap. Boleh tak ada sedikit hormat, aku belum habis cakap. Apa kau buat, kenapa kau balik, bukannya nak mati ke? Pertama kali aku jumpa orang nak mati cakap banyak sangat. Aku bukan betul-betul nak mati. Tapi kau betul-betul nak bunuh aku. Baiklah kalau kau tak ada perasaan. Jangan salahkan aku beri kau. Kali terasi tulis surat pengakuan. Lepas hak milik rumah lama. Baiklah, surat pengakuan kemari sini. Nak pergi mana? Nak tulis surat pengakuan, nak pergi mana? Keluar. Kalau tak tulis, aku tak habis dengan kau aku. Beradahu kau sepet tulis surat pengakuan. Apa kau buat? Tulis tak tulis? Apa kau buat? 3. Mabuk ke kau? Cepat sini tulis. Jangan buat hal kau keluar. Apa kau buat? Masuk tulis surat pengakuan. Kau tulis tak? Tulis apa nak tulis, apa kau keluar? Hari ini kau tulis pun tak boleh. Buat-buat terus buat-buat. Apa kau kenapa? Sakit lengan. Buat-buat terus buat-buat. Pandai sangat berlakon, nak tunjuk kat siapa. Diamlah kau. Lengan kau tercabut, jangan gerak. Aku kumasura, kau tulis surat pengakuan. Tangan kau tercabut, cepat bangun. Jangan sentuh dia, jangan sentuh dia. Su King Feng, kau ingat kau doktor, kau hebat sangat ke? Hal keluarga kami tak perlu kau campur, cepat keluar. Sekarang yang patut keluar kau. Atas sebab kau pernah selamatkan ayah aku tak nak layan kau. Cepat pergi, dengar tak, kalau tak aku pukul kau. Jangan buat macam tu dengan kakak kau lagi. Pergi. Kau tendang aku. Kau memang kejam. Kau nak pergi sendiri atau aku telefon polis bawa kau pergi? 2 lawan 1, tak tahu malu. Saya akan beritahu ayah saya. Tidak apa-apa. Terima kasih, tidak apa-apa. Mari, duduk dulu. Terima kasih. Kamu harus melepaskan jaket ini. Pelan-pelan. Bahu terlepas. Harus segera dipulihkan, waktunya singkat. Ototnya agak kendur. Saraf rasa sakit tidak begitu sensitif, tidak begitu sakit. Kalau lama, otot akan. Sakit sekarang sudah sangat sakit. Santai, santai, santai. Perlahan sedikit. Kamu bilang tadi 2 gerakan saya. Jenlei tidak akan cedera, kan? Jangan bilang, seperti jangan bilang, kamu cukup lincah. Saya kira kamu hanya bisa memegang pisau bedah. Sudah terpasang. Jangan bergerak, jangan bergerak. Membuatku kaget. Tidak boleh kedinginan. Mari cepat pakai baju. Sudah, cepat pakai baju. Terima kasih, tadi membuatku kaget. Sangat tiba-tiba. Baru saja dipasang, mungkin akan bengkak. Besok saya bantu. Saya kenalkan doktor tulang, lalu ambil foto röntgen. Dengarkan apa kata doktor tulang itu. Baik, ikut kamu. Tadi kamu menangani Jenlei dengan 2 gerakan itu. Sangat keren. Tidak menyangka kamu pernah latihan. Doktor bedah perlu stamina yang baik, jadi ada waktu. Saya juga bergerak-gerak. Wajar saja. Hari ini kamu harus istirahat lebih awal. Itu, kamu juga istirahat. Terima kasih. Tidak apa-apa, saya tunggu sebentar. Kamu tidak perlu mengurus saya. Tidak apa-apa, hari ini kamu tidak boleh bergerak. 2 hari ini kurangi aktivitas lengan. Sangat tidak enak merepotkanmu. Kamu bilang lengan saya ini tidak akan ada efek samping, kan? Tidak akan. Kamu tidak perlu membereskan. Jangan repot-repot. Sebentar lagi selesai. Kubi kau. Sebentar lagi selesai.
Minum susu hangat, tidur nyenyak. Saya pergi dulu. Tunggu sebentar. Saya ingin bertanya sesuatu. Tanya. Kamu fikir saya ini orang bagaimana? Sangat baik. Adalah tetangga yang baik. Tetangga baik. Apakah kamu begitu baik kepada setiap tetangga? Saya seperti ini kerana kamu. Sekarang kamu adalah pasien. Kamu tidur lebih awal, saya pulang. Saya. Saudara, minum alkohol. Adik kecil. Saya kuat minum. Alkohol hari ini saudara cukup. Turun. Sayang, hari ini kerja tidak lancar. Apa yang tidak lancar? Saya hanya seorang sopir. Asalkan memandu, jangan melanggar lampu merah. Jangan memecut, jangan mengekor, hantar pelanggan ke destinasi dengan selamat. Itu sahaja. Kalau bukan begitu, kenapa perlu tidak gembira? Baby, kamu ingat masa kita belajar dulu? Masa itu saya rasa diri saya agak hebat, bukan? Cuma rupa agak okeylah. Handsome. Nyanyian agak sedap. Bagus. Tarian pun agak boleh tahan. Hebat. Betul, masa itu di sekolah. Setiap kali persembahan kebudayaan, saya pasti muncul sebagai penutup. Sudah tentu, jangan lupa. Kamu juga pandai bermain bola. Main bola pun hebat. Masa itu ramai gadis. Hantar air untuk kamu. Saya cemburu. Ya, masa itu memang bagus. Tapi selepas tamat belajar, masuk ke masyarakat, saya rasa semuanya berubah. Semuanya tidak lancar, adakah saya akan menjadi seorang yang biasa-biasa? Orang biasa. Baby, jangan cakap begitu. Dalam hati saya, kamu sentiasa yang terbaik. Kita berdua bersama, sudah cukup bahagia. Lihatlah saya sekarang. Sekarang saya cuma seorang pemandu kecil. Guan Yuking menjadi kapten besar. Saya pemandu kecil, adakah saya tidak boleh menandinginya? Tidak, kenapa tiba-tiba sebut? Kakak kedua kamu, kenapa perlu bandingkan dengan kakak? Sudah tentu saya perlu bandingkan. Kenapa saya tidak boleh bandingkan? Dalam Kilyarga Guan, orang yang paling menekan saya Adalah dia, kamu tidak tahu sejak kecil. Dia sentiasa menunjukkan keunggulan di depan saya. Sangat menjengkelkan, kamu tahu, kunci dia sendiri. Unggul pun unggul lah, dia selalu mencari kesalahan saya. Selalu mengkritik saya, seolah-olah saya bernafas. Dia boleh mencari 100 alasan untuk memandang rendah saya. Sekurang-kurangnya di rumah kita. Ayah paling sayang kamu, bukan? Ya, ayah sayang saya. Tapi kamu tahu baby, setiap kali Tahun baru atau perayaan.
Apabila saudara mara berkumpul, perlu menunjukkan muka. Ayah pasti akan menonjolkan Guan Yuking. Saya hilang, sekejap sahaja kamu lihat. Seluruh bilik itu. Semua memujinya. Baby, kamu dan Yuking kakak adalah adik-beradik. Kamu adalah keluarga, bukan persaingan. Jika kamu selalu Berfikir negatif, kamu berdua akan letih. Baby, apa yang kamu buat? Lihat, cawan ini. Seperti kehidupan kita. Kapasiti terhad, tetapi dipenuhi. Pelbagai benda. Lihat dengan teliti, buah-buahan ini, tidak perlu lihat ais ini. Ia adalah perasaan negatif kita. Ia tidak berguna, tetapi memenuhi cawan. Ruang yang besar, tetapi jika kita berikan cukup kehangatan, ia pasti akan cair, sehingga hilang. Mari, cuba. Ini adalah arak buah yang saya sediakan khas untuk kamu. Baby, asalkan kita berikan cukup kehangatan. Perasaan negatif ini pasti akan cair. Sayang. Kamulah kehangatan saya. Kalau begitu, tak takut saya cairkan awak. Saya cairkan awak juga. Tapi bila nampak bilik 510 bulan tiba-tiba sembuh, balik rumah rasa letih. Sembuh ketua hingga Bandar Oktober ini tiba-tiba sembuh dari beroperasi dengan 1999 romantis hingga hingga 2019. September. Sembuh hingga Total tahun besar. 9 Bandar ini keping. beroperasi dengan romantis tiada apa-apa. Bangun. Tidur. Bangun. Tidur. Anak dah tidur ke? 2 hari ni pintu depan, tak ada apa-apa bunyikan. Tak ada ganggu awak lagi kan? Awak seorang lelaki di luar. Mesti berhati-hati. R. Li. Lu.
Semalam dengan dia tiba-tiba cakap apa-apa. Pentingnya orang lain tak faham. Jiran baik. Apa maksud jiran baik? Syarat bagus hebat K. Tengok, syarat ini pun tak teruk. Juruterbang wanita sangat kacak. Satu mesej pun tak ada. Telefon pun tak ada, tak sopan. ID tidur. Saya guanyuking macam mana pun. Dari kecil hingga besar ramai yang kejar. Susah-susah buat pertama kali. Tak beri muka langsung. Sangat menyakitkan. Hello. Mari-mari, semua orang. Hentikan kerja sekejap, mari sini, mari, umumkan berita baik. Bos Wang yang hutang dengan syarikat kita. Wang tu akhirnya masuk akaun hari ini. Prestasi paling penting suku ini. Selesai dengan baik, baik. Kali ini Lan Kiao Kiao. Jasa paling besar, usaha paling banyak. Maka syarikat memutuskan. Hadiah 10,000 sebagai galakan. Sembaru, terima kasih, Abangs Haijan. Saya akan teras Jemput bersa. makan, mesti jemput makan. Jan Main. Jemput, mesti jemput. Sejak masuk syarikat ni, terima kasih atas penjagaan dan tunjuk ajar semua. Maka hadiah ini. Bukan hanya milik saya seorang. Jadi hari ini saya belanja semua minum petang. Kopi dan pencuci mulut. Sila pilih. Baik, baik belanja. Terima kasih. Kita makan sama-sama petang ni. Sangat bagus, sangat bagus. Baik, sila pilih. Terima kasih Abang Jijon. Mari, lawang mari sini. Terima kasih. Sini wa Jan malu-malu. Terima kasih. Mari. Ini untuk awak. Mari, kopi semua ada. Baik kopi. Ambil. Okey, ini untuk saya. Ini untuk awak. Saya pa lagi Takeda. Jan ambil banyak. Satu orang satu kawan. Semua ada. Kesukaan awak. Terima kasih sayang. Xiao Liu, terima kasih. Suara Abang Zu, Abang Jijon. Sabtu ni ada masa tak, Abang Jijon? Space pilih pingin tiudet space, pingin pilih pingin. Space pilih pingin space. Tiudet masuk pingin space.
Pingin ruang Inggeris, memilih pingin. WeChat saya baik. WeChat. Saya sangat WeChat. Pesona masih ada. Perlahan. Ayah sudah selesai. Mari kita bersedia untuk pergi. Jangan risau, saya masih menunggu. Jumpa DR Su, ini tidak akan tiba tidak lama lagi. Adakah Anda memesan pusingan? Mengapa anda tidak melihatnya? Cepat mengosongkan wad ini. Kita harus berterima kasih kepada mereka, bukan? Ini mesti bertanya khabar. Betul. Mengapa kita tidak menjamu selera? Ya, pindah ke tempat Anda. Saya akan menggoreng beberapa hidangan istimewa, bukan? Belum lagi senang tinggal di pintu yang bertentangan. Ayah. Dia dan saya berjiran. Jangan main-main. Bagaimana ini boleh disebut melantarkan? Bukankah seharusnya terima kasih kepada orang lain? Little Jia, tahniah kepada Paman Guan kerana keluar dari hospital hari ini. Ingatlah untuk mencari Dr. Su untuk membuat ringkasan pelepasan Baik. kemudian. Baik. Terima kasih. Ada sesuatu yang saya terlupa. Doktor menetapkan senarai ubat ini. Saya sibuk dan terlupa menerimanya. Lihatlah ingatan anda. Cikgu Chen Chen menghantar saya WeChat. Saya Baik. akan membalasnya.